Itulah aku cakap. Engkau banyak kali biasa jadi kucing, biasa jadi kucing. Kau tahu tak, itu dah 6 kali kau cakap macam tu tau. Aku boleh kira. Aku ada videonya, kau tahu tak? Kesal kau. Okey juga. Kan kita kan dah ada banyak sangat dah daging. Daging lembu, daging ayam, daging lembu. Daging babi tak nak ke daging babi? Ya. Aku nak paksa diorang ada anak lagi. Lepas tu Seram ni aku nak buat Iman. banyak library. Seram ni kau Iman. Seram ni kau Iman. Alah, sikit je. Sikit je. Diorang pun suka juga. Tapi kalau 24 jam memang suruh buat anak, memang tak penat ke dia orang ah? Aku ada satu soalan itu. Diorang bertenaga. Kau bagi dia orang minum apa sia? Aku kasih diorang poster setiap hari. Tim, kau ada Diamond X, Diamond Soul. Macam mana matinya Tim? So dia tak ada diamond armor. Emotional, damn it. Nak beli. Lama lagi hujannya. Kejap je lah. Kau cuma plastik kereta clear dah. Atim, suara kau kan macam kena sekap kau tahu tak? Tentu. Oh, yelah. Aku bawa bantal. Patutlah kau nak bunuh. Macam kau kena bunuh orang. Aku nak pergi cari cerai chamber lain lah. Bosan lah duduk. Kenapa tu dah ambil lama? Dah buruk ke? Ke dah habis? Kan cerai chamber kan ada limit dia. Adli villager ni kat mana? Wih. Okay Cun, so aku sekarang ada dekat cerai chamber, so aku akan mula menjadi teroris. So jangan terkejut lah tiba-tiba aku banyak damage kat punya screen aku ni. Ada miss. Nak identity ni pun datang. Okay. Tu macam nak buat rumah villager baru kat mana ni? Kau nak buat rumah apa lagi? Astagfirullahalazim. Sebab nanti berdepa. Orang babi lah. Stone tu aku ingat. Apalah. Dah malam balik. Oh pagi. No, kau lari daripada spider sampai mati. Aku tak mati ni. Dah tu, kita ground Tuhan tu. Sini apa ni? Hantu. Wow. Ui, awak. Kau like rupanya. Alamak. Lag gila. Macam mana tu lag tu sampai tu? Bukan sepatutnya gue lag terbalik ke? Bukan dia yang kita yang kena tunggu. Aku tunggu tau. Mana mati tak orang mati pun dari tadi. Sebab tu aku macam alamak lepas dah mati. Agak tu kalau nak elak daripada kematian kita ke mana? Tak boleh elak tau. Masalahnya aku dah lari tau. Aku dah nampak spawn tu, aku lari dulu tau. Sebab aku nak pergi kat tempat spawn aku dulu tau. Lepas masalah dia jatuh daripada tempat tinggi tau tengok ni. Hit the ground. Shit. Jatuh. Bukannya mati sebab spider. Boleh juga jatuh. Baik, kau nak try ke? Tapi masanya Babi aku. Jajak aku tengah lagging sumpah. Aku tengah lagging teruk sangat ni. Unlagging kan? Kalau lagi tak payah lagi lah. Iman, unlagging kan lah. Man, unlagging kan? Okay, aku kasih kau punya lagi perciuman. Wah. Okay, Dah ada daging ayam, daging unta, daging kambing semua ada. Daging babi. Tak patut. At least kalau aku letak dekat sama kat kampung aku ni okey lah. Ikut. Kan nanti tak ada aktiviti di mana datang kan. dia ikan best pula je jadi kucing. Adeli, kau dah cakap tu macam dah lebih 5 kali dah. Boleh kata 6 kali dah kau cakap macam tu. Kalau tu best ni jadi phantom. Aku boleh tembus dinding banyak kali. So korang, for the context, kenapa aku mula crash out? Pertama, commander atau cat comment tu, dia pilih ras feline atau ras kucing lah orang panggilnya.
Aku tak kisah dia pilih rasa apa-apa. Aku tak kisahlah, itu pilihan dia. Yang aku kisahnya, dia macam mengagum-agumkan dia punya ras tu yang berlebihan. Maksudnya dia asyik bercakap biasa jadi kucing. Kau tahu tak? Korang tahu tak apa dia dah cakap tu berapa kali? Dah boleh masuk 10 kali dia cakap macam tu kat aku tau. Setiap video yang aku tak edit pun, video yang aku tak record pun, dia asyik cakap macam tu je. Aku geram lah. Lagi-lagi aku tengah lagging kan. Lepas tu boleh pula aku cakap macam tu. Lepas tu dia mula cakap setiap ras mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri. Mana aku tak crash out? Dia macam orang jenis yang aku cuma komplain je. Aku komplain sebab dia dah asyik cakap banyak kali tau. Lepas tu dia cakap macam tu. Dia lagi aku crash out. Aku susah main dengan dia ni. Aduh. Dia jatuh. Ya kan lah. Ya. Setiap ras tu ada kelebihan dan kekurangan sendiri. Itulah aku cakap. Engkau banyak kali tau biasa jadi kucing. Kau tahu tak, itu dah 6 kali kau cakap macam tu tau. Aku boleh kira. Aku ada videonya, kau tahu tak? Kesal mau. Biasa jadi phantom aku boleh tembus dinding berpuluh kali, kau tahu tak? Aku boleh tembus sini, tembus sana tau. So aku tak takut lah kalau aku malas-malas kan. Kau tahulah aku ni kan lebih malas dari Iman. Kalau aku ni pemalas, aku tengah buat satu benda tau. Aku lupa nak cakap apa anjay. Shit. Sekejap. Tak apa lah. Macam banyak. Okay. So Atim, kau nak pesan barang ah dekat Trial Chamber ni? Ala-ala aku dekat Trial Chamber. Tak ada. Aku take camera bukannya nak ada apa-apa sangat pun. Emerald? Bukannya nak guna miss ke apa. Nak pesan Amoy. Emerald boleh kumpulkan? Okay. Bagi aku. Si. Tak nak kata aku ke? Kau diam, aku baru lepas bayar hutang kau. Macam dekat je dengan base tau. Okay, kasih okay, ambil. Macam dululah. Tapi yang pasti tengah-tengah laut dah. Ya. Kesian ni, man. Tengah laut je. Tengah laut je. Kalau dia, man. Tengah laut. Tak masalah sangat pun. Kan aku melentas je lautan. Betul-betul tak ada masalah besar pun kan. Tak kalah Iman tak nak berenang. Kan. Bagi Iman lah tu. Alah bapul. Kesian Iman macam aku kena hina dari tadi ni. Aku tengah menyelam kat lavapul ni. Aku kena berenang kat lawak tu semasa untuk try chamber. Betul. Lepas ni aku nak bunuh diri. Wah, diamond. No, jangan bunuh diri. Ini nama lagi anting. Aku tak mati. Aku tak ada armor ni. Dang. Ini mod ni asal bukan yang sama je ke? Ya, ada komen. Atim, jangan bunuh diri Atim. Kau masih panjang lagi hidup. Kau masih boleh dera lagi. Ini mod easy. Rasanya tak ada. Patutlah. Tak ada tu. Alah, senangnya. Kira hardcore. Janganlah hardcore. Kepala otak kau. Dengan sesaat aku mampu kat sini, kau tahu. Paling yang sengsara tu je lah. Anting lah. Yang back rock memang sesara dari tadi ni. Alah, tak ada. Kau tak ada anu. Kau tak request back rock bagus ni pasti. Banyaknya bulu. Banyak dengan dia. Yang apa? Okay. Kau Kan aku pun. apa? Dia apa nampak dia orang ni macam ada fan. Cinta ni keluar ni aku rasa sangat masuk. Tapi dia keluar. Wah, Iman, kau masuk kat tempat waktu yang tak sesuai. Kan tak susah tapi nak buat macam mana.